Kan? Aku tahu dah ni. Busu ni daripada tadi lagi tak puas hati dengan abang. Makanan tak cukup ke apa tak tahu lah ni. Abang bukan tak mau bagi makanan banyak-banyak. Masalah sekarang ni minyak mahal. Minyak mahal harga dedak naik lah. Kan? Busu kena diet-diet lah. Nah tu gemuk. Kita tengok ni. Nampak ni. Main ke belakang lah. Dua ni pick me. Busu dengan bagus. Dua-dua kebau pick me. Jauh sangat dengar kat suara tu. Okey, nampak ni. Dua pick me. Gemuk kedai bok ni. Apa dua ni kena makan sikit-sikit kena jimat tau. Kena jimat. Harga minyak sekarang ni mahal. Dedak mesti mahal punya. Tahu? Ni ada makan ni. Ni ada makan parut sangat. Aduh. Ni busu. So yang ni bagus. Macam macam joki kuda. Kenyang ni. Lebih steam ni tak makanan lagi. Puas-puas makanan. Hui. Jangan jatuh bang. Jangan ada orang babel dalam situ tak? Kena busu. Okay. Yang ni dua-dua. Kemetok. Tapi tak berapa pick me lah. Kemetok tapi okey lah kan. Buat abuan mata. Ramai orang tanya tak mau jual ke? Boleh. 50,000 2 ekor. Jalan. Jangan nak tanya harga. Tu harga dia. 50 jalan. Boleh ke? Kau mahal lagi? 55. Busu minta up 55. 55k. 2 ekor. Jalan. Okey. Assalamualaikum.